Lagi nak besar tadi dah. Ya. Dah, boleh. Tengok muka dia korang. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita tak buat video makan-makan. Kita Betul. nak buat video apa namanya ni? Belon Belon. Tiup belon. Tiup Siapa belon. paling hebat? So untuk kali ni kita ada talent cilik. Wah, yang sangat hebat. Nama dia siapa? Nama siapa? Samboy. Asam boy. Nama namanya. dia Asam Boy. Dah masam ada boy. Kuat. Bagus. Sampai kuat. Hebat Oh, betul. hebat. Panggil lagi pada Ryan dah. Nah, tak boleh sama-sama juga. Menangis. Ryan kuat juga kan? Tengok. Orang tak cari pas. Ni pun tak nanya. Kan? Sama kan? Sama hebat juga. Caca duduk lah jangan. Kau Ryan depan lah. Duduk. Okey. So kita pun tak sabar nak main permainan tiup belon. Betul. Okey, sebelum kita nak teruskan video ini kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk apa? Like, komen, sedekah juga. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe and notification korang supaya korang tak terlepas video kita upload. Okey. So kat sini Ryan seronok tak ada kawan baru? Ada. Seronok. Nama dia siapa? Asam boy. Amba sampai. Woi, nama orang kau ubah. Nama dia siapa? Asam boy. Sampai. Asam Boy. Asam Papa Boy. Okey. Dah lah. So ini adalah first Bukan ni. ini adalah first time Asam Boy ikut kita punya konten. Asam Boy tu adalah panggilan manja family dia kat dia gitu. So jom kita start. Okey, Ryan nak warna apa? Warna apa? Lupi. Duduk mama yang Asam bagi boy duduk. warna apa? Warna Pink. Sama dengan baju. Pink. Duduk saja Pink. belakang. Caca duduk belakang. Ryan biru. Ryan? Biru Ryan. Ryan biru. Ryan ada biru juga. Ada lagi. Duduk sini. kaca. Hijau lagi. Hah? Oh, jauh. Tak, bunga tak lagi. Tak ada gini. Okey, duduk. Belakang dulu. Undur dulu belakang. Kita nak tengok siapa yang paling hebat Siapa tiup yang... belon. Belum dulu. Belum. Belakang. Tunggu. Cakap belakang. Sebab tu Mak cakap belakang. Tunggu. Okey. Kita akan tengok siapakah yang paling hebat tiup belon. Betul korang. Kita tengok siapa yang hebat. Asam boy kuat. Okey. Kuat. Adik pun kuat. Kuat juga. Okey. Okey. So, mari kita mulakan. Okey, 1, mula. 2, 3. Siapa yang besar tiup? Hebat you. Besar. Buka tarik. Tarik dulu. Woi, terbang. Kenapa tarik? Janganlah. Biarlah. Okey, ambil balik. Janganlah, biarlah. Bilai Lana. Dia ambil kerja. Okey, mulai. Cepat, Lupi. Ayo, siapa yang menang ni? Tak boleh. Harus boleh. Kata boleh tu. Wow, hebat tu Kaju. Memang kuat tak? Tengok Asam boy. Lupi. Aduh. Lupi nampaknya hebat juga. Jangan besar-besar sangat tolong. Jangan, tolong. Kita tengok berapa biji Berapa biji? Berapa boleh tiup? Berapakah belon yang boleh ditiup? Boleh tiup. Oh, nampaknya Caca dah satu. Nampaknya Ryan berusaha. Semangat Ryan. Nak besar sikit lagi. Ryan. Alio yang banyak keluar. Astagfirullahaladzim. Tak boleh. Ini. Caca dah dapat satu belon. Aduh, ini bukan Alio. Tak boleh. Bukan Alio yang banyak. Okey, tak boleh. Boleh? Okey. Boleh, tak ada masalah. Kita tutup aja. Ryan punya. Ini Lupi punya. Ryan kalah dengan Lutfi ni.
Sampai kecil. Semangat Ryan. Tak apa, kecil pun tak apa. Tak apa. Janji kita Kecil pun tak apa Ryan. Kecil pun tak apa. Lupi ambil lagi. Tiup lagi. Cepat Lupi. Berusaha. Tak boleh. Astagfirullahaladzim, dah bau dah. Bau mulut. Warna kuning. Boleh. Tak ada boleh. masalah. Boleh lah. Tak boleh. Bukan tak boleh, kau tak pandai. Mana dia satu lah. Oi! Tak boleh. Tak boleh, kurang lagi. Tiup lagi. Besarkan lagi. Yang inilah. Semangat. Kau warna lain pun tak boleh. Wah, dah besar dah tak? Lupi. Angin dia keluar lagi. Kena besar macam ni. Okey, ini yang ketiga Caca. Semangat Ryan. Semangat Ryan. Boleh Ryan. Semangat. Basah dah badannya. Tak boleh lagi. Aduh. Dah ni. Oi. Boleh lah. Boleh lah. Ryan kalah dengan Lupi. Tengok. Boleh lah. Kenapa Lupi boleh? Saya besar. Dia kecil, dia yang hebat. Tengok Lupi. Memang hebat lah Lupi. Lupi telah mendapatkan dua. Dua Warna belen. pink dengan warna kuning. Hebatnya Ryan kosong lagi. Aduh, macam mana Ryan kosong ni? Harus berusaha lagi Ryan. Tinggal Tengok lagi. Lupi. Baru masuk Tengok. langsung boleh. Hijau. Pandai. Warna pun pandai tau. Hijau. Hijau. Bagus lah Lupi. Dia tak boleh pernah. Pernah. Alio dia dah banyak keluar dah tadi. Busuk. Siap gigi tapi kan. Tengok. Lagi. Kau orang besar. Lupi lagi. Jangan ketut. Alamak, tadi dah boleh. Tadi dah besar. Tiup lagi. Ryan cepat. Ryan nak buktikan. Buktikanlah Ryan boleh. Dia tak bocor. Makanya warna merah. Maksudnya warna merah. Kena warna merah pula. Baik. Tiup lagi. Dah besar sangat Caca. Macam ni ha. Kena macam ni ha. Boleh. Kan Okey, Dah Caca merah dah, telah Ryan. meniup 1, 2, 3, 4. Okey, cepat. 5. Caca telah meniup 5. Semangat. Semangat. Aduh, merah pun tak boleh. Macam mana ni Ryan? Lupi jangan tekan sini. Ni je tahu. tak boleh lah. Aduh, dah 3 belon dah habis dah ni. Memang tak boleh. Kita pilih belon yang senang nak ditiup tau. Bukan belon yang jenis susah tu korang. Betul. Ni Ini yang senang. Yang ni korang jenis Susah. yang senang je. Cepat Lupi. Lupi. Ambil lagi. Dia salah Tarik macam mana tu? Ryan semangat. Boleh Ryan. Tadi dah boleh dah. Tapi aku tak boleh yang macam tu. Mata sampai besar. Tak boleh. Tak boleh. Sikit lagi tadi boleh Ryan. Sikit lagi cuba lagi. Sikit lagi tadi besar. Ryan. Tak boleh. Tengok mama. Ryan pegang. Okey, dah Lupi cukup. Pegang je tu. Lupi cukup. Tiup lagi. Ya. Betul tadi dah. Asal tak kuat. Tu boleh. Lagi. Tu boleh. Lagi. Dah lah cukup lah tu. Okey. Dapat 1. Lagi. Sampai Boleh Apa ke? yang lain? Tak boleh Ryan, tak boleh dah. Lagi ambil lain. Lain. Ambil lain. Kecil. Tak apa. Ni Lupi punya dah 3 dah. Yang penting dalam dia ada angin. Nampak? Ni Lupi punya. Yang penting dalam tu ada angin. Yang penting ada angin. Yang penting ada angin. Satu lagi Lupi cepat, telah Ryan. mendapatkan 3 belon. Caca telah mendapatkan 6 belon. Ryan mendapatkan 1 belon. Okey. Jadi Ryan kena berusaha lagi. Ayo, satu ambil lagi. Cepat-cepat kita akan tengok juara siapa yang paling banyak. hebat ni? Kakak dah 7. Alamak. Okey, Caca telah mendapatkan 7 belon ni korang ya. Caca telah mendapatkan 7 Sikit belon. lagi Ryan. Sikit lagi. Usap. Tahan, tiup, tahan. Boleh berarti. Lagi. Okey, dah. Telah mendapatkan. Dah. Tak kuat lagi. Ambil lagi buat macam tu banyak cepat. Mana lagi satu Ryan punya? Ni. Ni Ryan punya kat sini. Bertambah. Bertahap. Tambah. Okey korang. Sekali lagi. Ryan punya dari yang kecil Bertahap. bertahap.
Okey, cepat. Lupi punya comel sama je, tak apa. Yang penting dia ada angin dalam dia. Ni Ryan dah boleh tiup tu. Ni boleh lah. Macam mana tak boleh? Biar sampai ke situ je, maknanya getah dia dah tu. Ini tak boleh. Besar sikit lagi. Sampai terpelanting. Dua salah. Caca cukup. Tak telah banyak, cukup. Caca dah banyak dah. Cukup. Lagi lah, satu lagi. Ni lagi satu. Okey, Ryan. Tengok ni Ryan, kakak telah. Lagi nak besar tadi dah. Ya. Dah, boleh. Tengok muka dia korang. Betul ni. Dapat tambah besar. Sebab tu orang kata korang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi Ryan telah pun dapat. Besar Ryan. Besar lagi. Besar lagi. Ryan duduk. Okey korang. So Ryan telah mendapatkan 3. Bertahap besarnya. Ini lagi besar daripada merah. Cantik Ryan. Bagus. Tepuk tangan. Sekali lagi. Maknanya Ryan ada prestasi. Caca lebih banyak prestasi. Lagi Ryan, sikit lagi tadi dah. Okey. Sikit lagi Ryan. Mana orang? Nak besar Ryan. Habis dah. Lagi Ryan. Waduh, terlepas. Sikit lagi. Sikit lagi Ryan. Tak. Lagi. Sikit lagi. Kau kawat baiklah. Sikit lagi. Janganlah, dia nak fokus. Alah. Sikit lagi Ryan. Lagi. Lah. Press dapat. Okey. Tapi dah dapat ni. Dah dapat. Okey, pegang. Sekejap. Sampai keluar air mata. Berat air mata. Aduh, memang tenaga korang tiup ni. Sampai satu. Okey, korang. So, ini dia punya tu. Dia punya Ryan punya part. Aku pelik pula tiup belon kali ni ya. Dia ikut bertahap ya. Bertahap. Ryan punya memang cantik bertahap. Lupi punya. Besar lagi tadi. Lupi punya 4. Okey, Lupi punya pegang. Besar tadi macam tadi. Ryan punya pegang. Dah cukup. Waktu habis. Game habis. Sudah. Dah Ryan pegang Ryan punya. Tunjuk. Kaki dapat. Letak dekat kaki. Kaki. Ataskan macam ni. Okey, rapatkan. Okey. Mana belon? So, biasa duduk. Ini belon Caca ya korang. Korang boleh nampak semua ni. Luffy pegang Luffy punya. Asam boy. Okey. Ini Caca punya. Banyak. Caca mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
9 korang. Ni dapat. Okey, so untuk kali Kali ni. ini okey, pertandingan meniup belon untuk yang pertama dimenangi oleh Caca. Yang kedua Ryan. Lupi. Oh, ya Lupi. Sebab Lupi yang dapat buat dia besar-besar dulu. Betul, Lepas betul. tu last Ryan. Betul. Tapi apa-apa pun diorang semua sangat-sangat hebat. Hebat. Wih, tengok. Wih. Tengok. Wih. Dah boleh. Wih. Caca. Ha? Boleh caca. Okey nah. Sabar. Jadi korang nak tengok part 2 tak kita buat balon lagi? Nak tengok tak? Tengok Ryan dah ketagih. Tengok. Tadi dia tak nak main. Tengok dah boleh dia ketagih dah. Wih. Lagi Ryan. Habiskan nafas semua Ryan. Habiskan. Kuat tenaga. Wih. Okey, korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung Hujung rancangan. Aduh, sakit perut aku lah konten ni. Okey, korang. So, kalau korang nak tengok part 2 lagi, komen. Okay, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tasawuf Habib, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Tasawuf. Semoga korang semua dimudahkan rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Okey.